Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarafina Ahmad. Saya merupakan pelajar semester 6 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Awal Kanak-kanak. Hari ini saya akan membincangkan mengenai teori pengukuhan B.F. Skinner. Teori pengukuhan ini bermaksud tingkah laku seseorang yang boleh dibentuk ataupun diubah melalui pengukuhan atau akibat yang diterima selepas sesuatu tingkah laku tersebut dilakukan. Terdapat beberapa sebab kenapa saya memilih teori pengukuhan daripada B.F. Skinner. Yang pertama, mudah diaplikasikan. Kedua, mempunyai peneguhan positif dan juga negatif. Bab kenapa teori pengukuhan ini dipilih kerana banyak contoh dalam kehidupan seharian, terutamanya di sekolah, dan mempunyai banyak contoh-contoh yang lebih dekat dengan kehidupan seorang murid. Jadi saya memilih teori pengukuhan untuk saya bincangkan pada hari ini. Sebelum kita mendalami mengenai teori pengukuhan ini, alangkah baiknya jika kita mengenali terlebih dahulu siapakah pelopor kepada teori pengukuhan tersebut. Teori pengukuhan ini diperkenalkan oleh Bruce Frederick Skinner, iaitu seorang ahli psikologi berasal daripada Amerika Syarikat. Beliau memperolehi ijazah kedoktoran iaitu PhD dari University Harvard. Dan pada tahun 1938, beliau telah menerbitkan buku Behavior of Organism yang terkandung huraian-huraian prinsip utama pelaziman operan. B.F. Skinner juga dikenali dengan sebuah eksperimen iaitu dinamakan eksperimen Skinner, yang mana dalam eksperimen tersebut menggunakan bahan objek seperti tikus. Okey, mari kita lihat gambaran Skinner box. Kalau anda boleh lihat, yang ini merupakan Skinner box yang digunakan dalam eksperimen Skinner bersama tuil-tuil tersebut. Pada mulanya, kita boleh melihat tikus tersebut menekan tuil secara rawak. Apabila tuil tersebut telah ditekan, maka makanan akan keluar. Perbuatan menekan butang untuk memperoleh makanan ini disebut sebagai pelaziman operan ataupun satu ganjaran bagi tikus tersebut. Manakala pula makanan tersebut disebut sebagai satu ganjaran. Kalau ganjaran tersebut dihentikan, maka gerak balas itu turut terhapus. Disebabkan itu dikatakan satu gerak balas hanya akan berulang jika wujudnya ganjaran. Skinner kemudiannya memutuskan hubungan makanan dengan alat penekan tersebut menyebabkan makanan tidak lagi keluar. Oleh sebab itu, kalau ganjaran dihentikan, maka gerak balas itu turut terhapus. Okey, baik. Seterusnya kita akan pergi kepada konsep peneguhan, iaitu perkara yang dilakukan untuk menggalakkan sesuatu perlakuan itu diulangi dan diperketatkan. Ia dibuat untuk memuaskan kehendak individu dan mengurangkan tekanan serta merangsang otak. Sebenarnya terdapat beberapa proses dalam pelaziman operan. Cuma di sini saya akan mengupas dua proses dalam pelaziman operan, iaitu pengukuhan positif dan juga pengukuhan negatif. Pengukuhan positif ini dia memberikan sesuatu ganjaran setelah perlakuan itu ditunjukkan yang menyebabkan perilaku itu diulang. Manakala peneguhan negatif, rangsangan serta-merta yang tidak selesa atau menyakitkan selepas satu tingkah laku yang ditunjukkan. Ini adalah salah satu cara bagaimana kita boleh mengaplikasikan dalam pembelajaran mengenai pengukuhan positif. Contohnya, murid tersebut memungut sampah di dalam kelas dan dia membuangnya di dalam tong sampah. Ini merupakan satu tindakan yang sangat baiklah. Jadi, apabila guru tersebut melihat tindakan tersebut, maka guru akan memuji tindakan murid tersebut. Contoh, guru boleh memberi kata-kata pujian. Murid akan sentiasa mengulang dan memperkuatkan tindakan tersebut kerana dia sudah dipuji. Jadi dia merasakan
untuk melakukan perkara yang sama lagi untuk mendapatkan perhatian daripada guru ataupun pujian. Manakala dalam pengukuhan negatif, perkara yang boleh kita aplikasikan adalah seperti contoh jika kita sebagai seorang guru memberikan kerja rumah kepada murid, namun murid tersebut tidak menyiapkan kerja rumah tersebut yang diberikan. Jadi guru boleh menegur murid tersebut. Jika guru telah menegur murid tersebut, murid akan menyiapkan tugasan dengan masa yang diberikan pada masa akan datang. Ini bermaksud dengan kita menegur ataupun marah sedikit kepada murid tersebut. Jadi apabila pada masa yang akan datang, murid tersebut menyiapkan kerja yang diberikan. Okey, baik. Seterusnya kita masuk kepada kelebihan teori pengukuhan ini. Pertama, ia memotivasikan murid untuk tetap belajar. Apabila guru memberikan pujian ataupun hadiah sebagai satu ganjaran kepada murid yang bersemangat ataupun menunjukkan tingkah laku yang baik, maka murid merasakan satu motivasi yang tinggi untuk tetap belajar. Kedua, dapat membentuk tingkah laku yang baik. Contoh, kalau murid tersebut bersemangat untuk belajar, mereka pula akan menunjukkan sifat-sifat yang baik kepada murid yang lain dan juga guru. Yang ketiga, kelebihan teori pengukuhan ini adalah kerana ia mudah diaplikasikan dalam bilik darjah. Contoh yang seperti yang saya nyatakan sebelum ini, guru boleh memberi ganjaran ataupun pujian kepada murid. Ataupun dalam situasi yang lain, contoh jika murid tersebut mendapat nombor 1 dalam peperiksaan, guru boleh memberikan sedikit hadiah untuk menunjukkan sokongan kepada murid tersebut. Selain itu, dalam bab negatif ataupun kita sebut sebagai denda, kita boleh menegur kepada murid mengenai tingkah laku mereka yang tidak baik. Sebab itu kenapa ia sangat mudah diaplikasikan dalam bilik darjah. Kerana kita tahu tidak semua murid mempunyai perilaku yang sama. Ada yang cenderung untuk melakukan kebaikan, ada yang cenderung untuk melakukan perkara yang membuatkan kita kehilangan sabar. Tapi itu normal untuk kanak-kanak. Dengan perkara inilah mereka akan belajar untuk mengetahui mana perkara yang baik dan mana perkara yang tidak baik. Dan ini merupakan satu peranan guru untuk mengajar kepada murid tersebut bahawa apa yang mereka lakukan itu perkara yang tidak baik dan apa yang mereka lakukan itu perkara yang baik. Namun setiap teori, apapun konsep, mesti ada kekurangannya. Yang pertama, kita risau murid akan terlalu bergantung dengan ganjaran. Mereka punya mindset, jika mereka melakukan kebaikan, guru akan bagi ganjaran. Kedua, mungkin sebab kesan yang bersifat sementara, yang mana ganjaran ini bersifat sementara, hukuman tersebut pun bersifat sementara. Dan setiap respon kanak-kanak ini berbeza. Sebab itu kita harus menunjukkan kepada kanak-kanak bahawa apa yang mereka lakukan tidak semuanya akan dibalas baik oleh orang lain. Jadi mereka harus melakukan sesuatu perkara tersebut berdasarkan keinginan dan rasa baik yang ada di dalam diri mereka. Namun guru juga boleh memberitahu kepada murid bahawa hukuman yang diberikan kepada mereka bukan bermaksud guru tersebut membenci mereka. Namun ia bersifat pelajaran untuk mereka belajar. Itu kalau mereka berbuat keburukan ataupun kejahatan, maka mereka harus dihukum. Namun jika mereka melakukan kebaikan, mereka akan mudah disenangi oleh orang lain. Selain daripada kekurangan dan kelebihan teori pengukuhan ini, ada satu perkara yang harus kita bincangkan, iaitu implikasi kepada guru. Pertama, perlu memberi maklum balas dengan segera.
Contohnya jika kanak-kanak menunjukkan satu tingkah laku, sama ada tingkah laku tersebut positif ataupun negatif, kita sebagai pendidik harus memberikan maklum balas dengan segera. Contohnya apabila berlakunya suatu perkara yang tidak diingini, sebagai guru kita harus perlu memberi respon dengan cepat untuk menanyakan apa yang berlaku kepada murid tersebut. Kedua, perlu mewujudkan persekitaran pembelajaran yang positif. Kanak-kanak harus belajar di suatu tempat yang luas, ceria, kemas dan bersesuaian dengan mereka. Yang ketiga, perlu menggunakan pendekatan ataupun ganjaran yang bersesuaian dengan kanak-kanak tersebutlah. Sebagai seorang guru ataupun pendidik, seharusnya mengetahui apa pendekatan yang sesuai untuk digunakan kepada kanak-kanak. Jika kita menggunakan pendekatan yang tidak sesuai, maka perkembangan pembelajaran kanak-kanak tadi tidak begitu baiklah. Seperti saya cakap, tidak memuaskan. Dan ini akan menyebabkan kanak-kanak tidak tertarik dan hilang rasa minat mereka untuk belajar. Sedikit kesimpulan mengenai teori pengukuhan ini ialah teori pengukuhan ini dipilih kerana ia merupakan pendekatan yang praktikal yang mudah diaplikasikan dalam kehidupan seharian dan berkesan untuk membentuk tingkah laku yang positif dalam diri kanak-kanak. Teori pengukuhan oleh B.F. Skinner ini menegaskan bahawa tingkah laku seseorang boleh dibentuk dan diubah melalui pengukuhan yang diberikan. Contohnya, jika tingkah laku tersebut positif, maka ia menerima satu ganjaran ataupun hadiah ataupun pujian. Saya yakin setiap pendidik mempunyai ilmu pengetahuan yang luas dan berwawasan tinggi dalam mendidik kanak-kanak. Kerana pada zaman sekarang, mendidik kanak-kanak merupakan satu cabaran yang begitu besar buat pendidik lah. Oleh itu, kita harus sentiasa melakukan satu pendekatan ataupun strategi untuk melahirkan generasi yang berguna ataupun bermanfaat kepada negara. Sekian, terima kasih.